Kalau manusia, selagi manusia Kau aku tak boleh rasa bleeding. lawak, tapi sebenarnya lawak Zam. Aku tak faham. Nanti Zam nak sambungkan eng dua ke? Oh, Syabi. Oh, aku ada kawan lah. Nanti saya tak ada kot. Aku tak main sama NG2 kot. Ya, tapi kau tak dia rasa bukan lawak, macam tapi Tanesh lawak Zam. lain. Apa yang lawak? Aku tak Spawn. aku tak lawak. Masalahnya aku Godfrey, dua nak Pesporah you. aku ada kawan tu. Dia ni ex-husband Marika Beng. Siapa dia ni? Syabi ni? Solo guna tangan kosong. Solo Dia guna pelayan Frenzied Flame. Player Frenzy Flame. Masuk. Aku nak summon yang 2 ekor tu ke aku nak summon yang mimik aku yang satu kan? Sebab aku malas nak tu sangat. Biar dia orang buat kerja lah. Sama-sama tangan kosong lah lawan Hurah Lu. Dalam tangan kosong. Oh damn. Aku ke lawan seorang ke? A long while. Ada 2 orang. Morgoth. Ni kau kena pandai lompat-lompat. Lompat. Dialah yang samurai Piki Nagakiba. Naga kiba. Haha, aku dulu same Zam. Aku cakap orang ketawa. Rupa-rupanya aku lawak. Risau aku tak kau ni Azan King. And Ayah hard Morgoth didst dia thou ru. fight. Long and hard. Oh shit. Tarnished Kenapa kau punya warrior. ayat macam ada double meaning? Spurned by the grace of gold. Risau aku tengok. Nagakiba favorite weapon C. Be Mesti kau bunuh assured Syabiri the sebab tu dapat Elden Naga Kiba. Ring Aku tak bunuh. Alhamdulillah dia jadi teman resteth aku. close at hand. Dah Frenzied Flame ke? Asalnya je kot. Phase 2 nanti dia pakai tangan kosong Beng. Alas, Serius lah? Shabiri tu orang am jahat. Dia returned. curi badan samurai tu Beng. Oh ya ke? Lah aku mana tahu dia orang jahat. Aku ingat kawan ke sebab dia boleh summon. To be granted audience once more. Oh. Minta-minta tak ada booth. Bleeding kot. Aku punya weapon bleeding. InsyaAllah ada. Ada-ada ada lah. Sebab weapon aku kuat. Upon Bleeding. my name as Godfrey, Oh lagu dia. the first Elden Lord. Oh betul lah. Dia first Elden Lord eh. Inta Zam terseksa. Oh shit. Awal-awal dah sampai ni. Ni brother. Aku nak bagi double bleeding lah. Nak dapat kembak kan. Memang kena double bleeding lah cerita dia. Come on. Oh! Aku tak sempat elak. Oh sakit juga damage dia. Elden Lord lepas phase insang. Oh sedap. Oh shit. Longlung phase 2. Oh bleeding kuat shoot. Serius kuat. Bleeding kuat tu. Kau mungkau. Memanglah arcane aku 80 kot. Kau jangan main-main. That will be Belum lagi all. phase 2 dah mati. Hurah Lu. Ya asal kau punya ni dah start macam lagging je. Sirrah. Zam sama dengan cheat. Oh shit. Dia dah mati. Sampai sini je bleeding. Nanti final boss dia tak bleeding. Mati udah tu. Apa sedih koyak? Dan Seroj. Kenapa dia koyakkan dia punya singa? Dah mati tu. Radagon tak bleeding. Radagon masuk ke final boss ke? Oh, asal macam I've lagging ya? given thee courtesy enough. Singa tu untuk tahan kemarahan dia Bing. Serius lah. Aku punya kemarahan macam mana? Kau boleh lawan dengan kemarahan aku? Ha? Hurah Lu Warrior. Ha? First Elden Lord? Meh. Kau nak lawan kemarahan kan? Apa asal suara dia? Sini jaga-jaga leh kena Bing. Asal suara dia macam tu tu? Kau marah macam Squidward Zam. Asal macam aku tak Zam dengar suara marah dia? buat abang merah. Thy strength, the crown. Betul sial!